Tahniah kepada pelakon terkenal Hollywood iaitu Thalapathy Vijay yang memenangi kursi sebanyak 108 kursi di negara Tamil Nadu. Ini merupakan kejayaan terbesar dalam dunia karier politik beliau kerana ini beliau pertama kali menjejak kaki ke dunia arena politik. Sebelum ini beliau memang famous dalam dunia pelakonan. Contoh filem sebagai Sura, Kavalan, Vettakaran dan juga upcoming release Janayagan. Sepanjang dunia filem beliau telah melepasi pelbagai rintangan termasuk tekanan ahli politik, tekanan producer dan pelbagai rintangan dalam dunia karier filman. Tetapi semuanya beliau lepas kerana beliau merupakan seorang tokoh yang tabah dalam menghadapi cabaran hidup. Namun beliau suka membentuk kerajaan Tamil Nadu kerana beliau sudah mencukupi kursi sebanyak 118 kursi. Bahawa masa sekarang, beliau hanya mempunyai 108 kursi tambah dengan Kongres sebanyak 5 kursi. Jadinya sebanyak 130 kursi sahaja. Untuk membentuk kerajaan Tamil Nadu, beliau perlu mempunyai sebanyak 180 kursi untuk membentuk kerajaan Tamil Nadu. Ini merupakan kejayaan terbesar kepada parti TVK kerana dia telah mengalahkan parti DMK yang merupakan musuh seteru di TVK. Parti DMK ini betul-betul hebat kerana ia telah menajui kerajaan Tamil Nadu selama bertahun-tahun. Tetapi pilihan raya kali ini, parti TVK telah membuat kejutan yang terbesar dalam dunia arena politik di Tamil Nadu. Namun, desas-desus mengatakan parti DMK dan parti ADMK bakal bergabung untuk memberi penekanan kuat terhadap parti TVK. Tapi perjuangan ini belum habis lagi. Parti TVK perlu mencari jalan penyelesaian untuk mencari kursi sebanyak 118 kursi kerana dalam dunia arena politik apa pun boleh jadi. Saya berharap parti TVK cari jalan penyelesaian untuk mencari kursi kerana saya berharap negara Tamil Nadu akan maju semacam negara lain.